Buat ayam sir daging sir ya. Abang lah sebenarnya tak berakhir roti john. Tapi hak abang 2 hari ni buat boleh makan. Memang kenyai sebutir. Ambil terjah bazar Ramadan di California, Kelantan. Dan itu kosong. 8 tahun abang akan balik ke Jeli nak pergi bazar Ramadan di Jeli. Tengok suasana. Tengok suasana. Makin luas saya awak. Makin luas. Gunung Comedah. Bazar dia. Bazar teratur. Betul luas sikit. Apa ni? Roti ke? Roti jom. Daging 10, ayam 9. Roti kita buat diri dah. Dia macam roti kepek gitu. Roti kita buat hari-hari, daily made. Roti dia buat diri si awak. Mana kedai? Dalam Taman Kifayah. Ni Faya. Kadi nak sampai polis kat dalam Faya masuk. Roti mampu. Itu. Tak kali masuk kau. Lalu gitu. Roti dia buat diri siapa? Kita. Kau putih tu lah. Sampai putih. Kalau lagi biasa tak jual ke ni? Roti jom tu. Semangat. Jadi nipu. Buat hari ya. Buat macam-macam. Buat ayam sir daging sir ya. Cari ni. Telur dah. Sing magai telur. Ayam ke apa ni ayam? Ayam crispy ke? Ayam Roasted. Ini daging. Ini daging ke? Daging kisar ke daging ke? Lagi besar, lagi kecil tu. Oh ni cili mayo. Ni serpu. Yang crispy ada nacho. Dia kapung kan, dia main buat besar-besar. Maisa ke? Dua ya. Tak paksa boleh. Ada beberapa flavor martabak. Bisa apa ni? Daging ayam. Nak ayam. Kasan dah ni. Ni roti kurasan 3,5. Dia macam bulat begitu dah. Dia macam bergerak dalam dia. Dia ada gapo dalam boleh ya, ada gapo dalam ada. Dia ada mayonis dengan tu. Kalau hak biasa ya ada sos mayonis dengan daging lah. Oh dia. Balik dengan kopi. Oh. Kejap kau dengan dia. Dah nak beli dulu. Beri sedap tak kali? Kalau kita kali kita kalau bodoh-bodoh lah. Kalau bodoh-bodoh Oreo vending lah. Kalau saya orang tua? Kalau tua kalau minat masa-masa minat ni ah. Boleh ada itu. Pandai jual. Ini bayar 5 ya Islam, 3 ya. Ni siap tengok ni seria. Kalau MRSN jeli. MRSN jeli. Saya jadi. Saya dulu MRSN dah tapi saya lari geli. Kita banyak bersama dengan budak MRSN. Okey. Chicken crunchy roll. Ya kena isi ayam kan? Isi ayam. Nak ambil rasa pun. Oh lakun nego. Jadi nak gapo? Galik kecil. Kau mana sedap awal saya tak. Orang manja. Oh dah le isi lagi. Dah le. Ganah weh. Okey dah itu kosong. Bukan kosong. Ya ada isi dalam. Mari lah. Apa bunyi? Isi dah lah isi cok. Masuk. Kalau makan kat tunduk. Gila. Sini konsep sini habis kulit lalu. Berapa dia tadi? 27 satu peti. 27 satu peti. Ni 4 botol 10. 4 botol 10. Kita apa? Tak ada nama kedai ni weh. Tak nama. Kedai dua ya lah, kedai dua ya. Beres terima kasih. Salah. Deh. Cerdik ya jual gitu nanti tak. Mana ada roya? Roya je hai kedai roya. Patut itu tak legap pun tak ada supik ke? Yang ni dah gelas kan. Pepper bag pun ada. Baik juga. Susu pun pergi jual. Senang. Sekarang dia nak beli air roya boleh beli kedai roya. Anak-anak ramai kat sini lah. Mopok tak berakhir kedai gini ni. Anak tak sekelik. Memang pun. Main roya ni. Mana ada anak-anak tengah kata mu ikat sini. Ya 10 ya 2-3 kali dah ni. Ni. Dari roya. Budak suka lah sini. Baik kat terima kasih. Saya selalu ngepe insya-Allah dah mari. Amin. Roti payah Thailand. Boleh? Boleh. Hai. Benar handsome. Dah tua orang ni. Tak asyik bakso. Ya lembek gitu dia roti payah. Mana payah? Ya asalnya tudung payah. Duduk payah. Tapi dia nak panggil tudung pun apa? Dia gelut sana. Kalau kita goreng. Lembut ni dengan payah. Payah?
Kenapa tu lembu? Buaya. Buaya. Kan yang kuah tu buaya. Kali. Ada dua jenis nyicuh ada. Kapan nyicuh apa ni? Karing kacet dah. Ha ni. Besar saya awak. Buaya so. Ini apa? Jalan kan? Ya beres. Acik cerita. Tu gini. Gap dia. Ni gap ni kak panggil gap ni. Panggil salak tu. Salak ayam. Ya, salak ayam. Ni somtam. Somtam kapur. Berapa ya ni? Ni ya? Ni ya. Alamak. Tak bayar. Ini kita habis berapa 50 hias. Ada asal 100. Jadi sekian video kita di Bazar Ramadan Jeli Rasi Awak. Jadi awak nak bela terjah Bazar Ramadan mana pula? Beli. Alhamdulillah. Ya, tapi yang penting majoriti kedai ada QR lah. Kecuali kedai Thailand tak ada QR. Nanti beli kat Camera Street dah.